Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para penonton yang saya hormati sekalian, ini kita pula sekolah Tun Tanjung Perusak Cawana Tiwat. Ini pula sekolah ada wak majlis penyerahan adik pelajar baru. Hari ini ramailah di belakang saya ni dah ibu bapa dan juga adik pelajar baru bagi puluk untuk keberkatan pada hari ini. Oleh itu kita menyaksikan bersama bagaimana caranya. Sebagai hari pertama pelajar baru ni mari wak penyerahan adik pelajar baru tu malam ni kena duduk pondok dah. Jom ikut bersama. Sekarang ni kita duduk doa puluk. Puluk yang ibu bapa pelajar itu banyak sekali. Dengan ada puluk pisang, puluk hayat, puluk ikan air juga puluk ikan kering. Banyak sekali ibu bapa yang bawa puluk ini bayar ke suasana kita duduk doa puluk. Hari ni orang yang pertama ni pukul 9. Pukul 9 ni kita doa puluk dah adik pelajar baru bersama ibu bapa berserta dalam majlis kita pada kali ni. Sama-sama kita doa puluk. Selesai kita doa puluk sudah kita makan puluk bersama. Selagi di pelajar baru ni masuk bangunan masjid untuk kita tarik Fatihah tarik Quran untuk sebagai hari pertama. Ni kita tengok banyak suasana tempat kita jamu puluk sekarang ni kita doa puluk. Pokok kita doa puluk dah. Puluk ibu bapa itu banyak, ada dengan puluk pisang, ada dengan puluk iti, puluk ikan air dan berbagai-bagai puluk dah. Inilah dia kebiasaan yang kita buat. Mak kita tiap kali ibu bapa nak serah pelajar baru tu kita mengadakan puluk sikit sore untuk memberi berkat hari yang pertama. Di pelajar baru mari serah kepada mahak sejaga anak sedidik supaya jadi anak yang diredai oleh Allah SWT, supaya anak kita tu berkat jadi soleh dan solehah. Kita buat puluk sikit mari untuk berkat lepas tu sama-sama kita baca doa puluk bersama. Kemudian kita makan bersama. Inilah bayakak ni puluk ni tengok pisang berbagai-bagai pisang ada hari ni. Yang semua ni ibu bapa barilah, ibu bapa di pelajar baru tu bagi puluk pisang puluk sebagainya dah. Pisang pun banyak, tamu-tamu ini puluk berneka-neka berpuyuk-puyuk ni. Kepas sore 1 kilo sore 2 kilo sore bagi hipo-hipo jadi ramai. Jadi banyak bakat makan dah. Ni guru kita duk isih puyuk apa ni ibu bapa pelajar tu bagi puluk. Inilah bayakak suasana. Kita tengok bersama ni selesai sudah kita baca doa. Bagi kita akan puluk makan bersama dan makan dengan keluarga, makan dengan ibu bapa sebagai hari apa ni buat pisah lah hari ni daripada rumah ibu adik pelajar besok duduk dengan ibu bapa di rumah. Ini mari duduk pondok. Lepas ni tak ada wak khusus adik pelajar baru ni kita tengok bayakak ni kita buat di bangunan Wan Idris Mata'am ataupun Rohan. Lepas tu kita sewa apa ni sewa kemah roti ni untuk buat jamu puluk ni takut ibu bapa mari tak terus nak duduk. Kita sewa juga kemah roti berserta dengan meja supaya ibu bapa boleh duduk makan dengan sepenuh makan puluk dengan sepenuh. Ada puluk kuning, ada puluk merah. Puluk kuning puluk berkat lah puluk ibu bapa hak orang tu adalah ibu bapa kita mari bersama boleh makan puluk siapa-siapa tengok dah video ni sama-sama kita share lagi satu sore, sama-sama tekan lagi supaya semangat kepada tanya channel kita dan siapa-siapa tak follow lagi minta follow supaya kita tak ketinggalan berita-berita daripada sekolah kita. Kereta yang cok ni ni kereta ibu bapa mari bagi tarik pelajar baru ni. Penuh nombor padar kita luah ni 2 lapis ni selapis lagi le belakang ni. Ni kereta lagi ni, ada lagi kereta ni. Ada orang ni lapis. Ni kita duduk tempat tinggi, kita duduk bangun ni 3 lapis. Tekak yang ketiga. Kita tengok bayakak kereta ni. Kereta ibu bapa orang hantar adik pelajar baru ni kepada kita tu. No kereta tu penuh ni. Duduk mari lagi tak putih lagi. Kita tengok pak musung dah. Gambar apa ni di atas tekak 3 lapis ni. Sekarang saya duduk atas kat 3 lapis. Aku tengok bayakak kereta ni. Kereta di bawah ni. Oh banyak. Ini sah yang pertama. Sah yang kedua tu agak nak sudah, lepas tu sah yang ketiga, lepas tu ni pula ni. Ini suku. Kita mari kita putih lagi ni, inilah hari penyerahan adik pelajar baru hari pertama. Rumah Tun Tanjung Perusak Cawana Tiwat. Wani Fitimok Rab anak Kiamai. Warat. Ikan sesah soha hukpek. Kereta masuk lagi.
tu mutu tu banyak ni. Lepas tu kemah tadi han di hotel tu bawah tu penuh dah orang. Lepas tu hang kita pun penuh dah. Ni adalah hari yang pertama ni. Kita tengok suasana letas dulu. Okey. Inilah suasana ibu bapa pelajar dan juga pelajar baru baru pulak sini. Hari buat penyerahan hari sebagai hari pertama. Ramai dengan ibu bapa di pelajar baru mari sini. Penuh kemah ni, kemah kita sewa kemah dua hotel sini, lepas tu bawah ruang kita pun penuh sini. Inilah bayar suasana hari penyerahan adik pelajar baru bagi tahun pengajian 2500 ni berlapis sebagai hari yang pertama. Sama-sama tengok video ni dah, minta kau like, kau share supaya demo dapat tahu bahawasanya sekolah Tun Tanjung ini buka dah sebagai hari pertama hari penyerahan. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.